Y. Mantau Adu Yes. Zaid. 1, 2, 3. Mantau. Semalam kami bertolak pada jam 9 pagi lah. Lebih kurang 12 jam perjalanan daripada Melaka hingga ke Perlis. Banyaklah perhentian yang kami singgah, memandangkan perjalanan agak lama 12 jam perjalanan. Harapan kami sebagai sekolah yang baru 2 tahun menyertai kejohanan SBP SBP kriket ni. Harapan kami supaya dapat bersaing bersama-sama SBP lain lah. Apakah harapan cikgu bagi pasukan cikgu dalam kejohanan sukan kriket ini? Okey, harapannya dah tentulah untuk menjuarai pusingan awal ni dan seterusnya layak ke pusingan kedua lah. Sebab hanya satu pasukan sahaja yang akan berjaya ke pusingan kedua. Pertama ialah apakah pendapat saudara tentang perlawanan yang saudara sertai semalam? Jadi pengalaman saya untuk perlawanan semalam, saya berasa gembira kerana kami menang melawan Kusias semalam. Sebenarnya kami tak expect pun yang kami akan menang. Kami expect yang kami akan kalah sebab kami tahu yang Kusias tu kuat. Tapi dengan takdir Allah, kami berjaya memenangi pertandingan tersebut. Saya juga berasa bangga terhadap teammate batsman saya kerana semalam ada seorang tu yang bernama Aidil Safwan, dia mendapat six banyak 2 kali. Soalan yang kedua ialah apakah strategi saudara untuk perlawanan yang seterusnya? Jadi strategi kami untuk perlawanan seterusnya, kami akan usahakan bagi bola, kami akan usahakan untuk bola tu tidak banyak non-ball dan tak banyak wide. Untuk batsman pula, kami akan cuba untuk melatih reflect untuk receive bola tu. Okay, baiklah, soalan yang terakhir ialah apakah harapan saudara bagi game ni? Jadi harapan saya untuk kejohanan kriket ni, kami berharap yang kami akan menang. Kami akan cubalah benda tu sampai kami akan menang walaupun kami tahu yang esok kami akan lawan Siap Putra. Soalan. Apa pendapat saudara tentang perlawanan yang saudara raih semalam? Semalam kami lawan dengan sekolah tuan rumah SMS TSP. Memang power lah, SMS TSP memang power.
Tong datang sini pun sebab nak cari pengalaman lah. Main dengan team power kan. Apa strategi saudara untuk perlawanan terus ni? Okay, untuk strategi tong, sebenarnya tong memang akan pilih batting tu lah. Main batting tu untuk pasti tong tak nak bagi macam jauh sangat kan. So tong punya bowler pun tak ada power mana. Jadi tong terus lah kumpul pengalaman dulu. Harapan abang untuk pasukan kriket abang? Harapan saya untuk pasukan kriket Sesmi adalah untuk menang lah. Untuk seterusnya game seterusnya lawan Sukses, InsyaAllah korang akan buat yang terbaik. Apakah perasaan saudara tentang game yang telah berlangsung sepanjang 3 hari di sini? Saya berasa puas hati kerana sekolah kami telah berjaya memenangi 2 pertandingan. Game pertama melawan Sains Kuala Selangor dan game kedua melawan Integrasi Selandar. Di soalan, apakah pendapat saudara untuk perlawanan selama 3 hari di sekolah ini? Bagi pendapat saya, waktu lawan Syed Putra antara game yang paling susah. Waktu dengan Saina, kita orang tak pakai strategi sebab terlalu confident. Waktu lawan Sisma tadi, overconfident.
Alhamdulillah sekarang ini sedang berlangsung kejohanan kriket sekolah berasrama penuh khususnya yang pertama yang mana melibatkan kumpulan O yang mana Syed Putra dipilih sebagai tuan rumah. Jadi untuk kejohanan untuk kumpulan O ni kita menerima tetamu daripada 3 buah sekolah yang turut sertai dalam kejohanan ini iaitu Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor, SBPI Selandar dan juga Sekolah Menengah Sains Pokok Sena. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Persatuan Kriket Negeri Perlis yang bersama-sama membantu Syed Putra dalam menjayakan kejohanan pada kali ini. Kami berharap supaya ke depan ini jika diberi peluang Syed Putra menjadi tuan rumah, kita akan buat lebih baik lagi.